Dia pelik berlaku di Kelantan ni, perempuan cari lelaki. Juga pengabaian dari segi agama lah, dari segi agama. Kurangnya penekanan terhadap agama kepada anak-anak tadi. Jahil, kehidupan jahil tu. Dia pelik berlaku di Kelantan ni, perempuan cari lelaki. Banyak perempuan yang cari lelaki, bukannya lelaki cari perempuan. Di mana contoh terbaru berlaku minggu lepas, di mana anak saudara perempuan minta dengan bapa saudara untuk bersama di bawah umur. Ada kes lagi sampai satu perempuan ada 3 orang lelaki, 2 lelaki, 5 lelaki pun ada. Suka sama suka. Bukan kata kerana dia paksa dak. Bila kita siasat suka sama suka. Ada kes lagi berlaku minggu lepas juga. Mak ada di rumah, tahu anak dia perempuan bawa lelaki masuk dalam bilik, dia biar je. Ni nak cerita. Jadi benda ni bukan saya nak dedah sekadar nak cerita pasal nak dedah pasal isu masalah pendekatan psikologi. Masalahnya masalah sosial. Kita tengok yang terjadi ni di Kelantan seawal umur 10 tahun perempuan. Seawal umur 10 tahun. Yang lelaki pula seawal umur 11 tahun. Baru berlaku. Lelaki umur 11 tahun, perempuan umur 15 tahun mengandung. Yang berkenaan dengan isu video dan juga filem-filem porno. Sebab apa tu, bila kita rampas handphone ni, perempuan ni banyak kita kena dapat dalam handphone dia gambar-gambar porno, filem-filem porno yang disimpan oleh budak-budak perempuan. Begitu juga pengabaian dari segi agama lah, dari segi agama. Kurangnya penekanan terhadap agama kepada anak-anak tadi. Jahil, kehidupan jahil tu. Dan juga pengaruh makan sebaya, dan termasuklah lebih kurang 30% tu hasil kajian kami oleh kerana dadah. Di Kelantan ni kejadian rogo dia bukan pure rogo, atas dasar suka sama suka. Sebab jadi ke rogo sebab bawah umur, bawah 16 tahun. Yang perempuan tu masa tu bawah 16 tahun. Kalau kita tengok tahun lepas, terang peningkatan year by year peningkat di Kelantan kes rogo, termasuk sumbang haram dan juga kesalahan seksual terhadap kanak-kanak. Kalau kita tengok tahun lepas berbanding tahun 2023 tahun 2023 200